Okey, baik tuan-tuan, kita mula ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi tuan-tuan ya. Jadi saya perkenalkan diri saya dahulu. Uh, Sebelum itu kita nak check juga kita punya communication ini. Suara saya jelas ke tuan-tuan? Boleh siapa respon dekat ruangan chatting sebagainya? Alright, adakah jelas? Baik ya, terima kasih kepada Puan Nurul Huda, Puan Hidayah, semua jelas. Alhamdulillah ya. Baik, saya perkenalkan diri saya kembali. Nama saya Zulkifli bin Ahmad bin Hassan bin Ali. Ya, sampai ke nama moyang saya perkenalkan ya. Maklumlah ni pertama kali kita berjumpa sua muka. Walaupun saya tak nampak muka tuan-tuan. Sebab zaman sekarang ni kita kursus ni banyak yang berselindung di sebalik alam-alam bunian orang kata kan. Sebab kita tak nampak. Jadi mana-mana yang sudi untuk kembali ke alam nyata bolehlah on video dan sebagainya. Sekurang-kurangnya saya nampak lah. Kalau mana yang berkelapangan, tidak ada sebarang halangan, bolehlah on video agar kita sama-sama di alam yang nyata ini dan tidak bersembunyi di alam-alam bunian yang kita tak nampak ni ya. Tapi tak ada masalah ya. Baik, jadi itulah nama saya sampai ke nama ayah, sampai ke nama moyang. Kita perkenalkan sebagai tanda takzim kita kepada ayah kita, kepada datuk kita dan kepada leluhur kita atas sebab kebaikan-kebaikan yang mereka doakan. Saya ini merupakan master trainer untuk digital methods yang berhad tuan-tuan ya. Merangkumi pemilik syarikat lah. Merupakan kita merupakan syarikat training provider yang memberikan latihan-latihan kepada sektor-sektor awam dan juga swasta dalam pelbagai bidang latihan lah. Dan khusus pada hari ini merupakan antara program-program CSR kami kepada semua agensi-agensi kerajaan dan juga korporat swasta supaya dapat menyebarkan sebanyak mungkin ilmu yang ada sebagai salah satu usaha kita untuk melahirkan rakyat negara kita yang tinggi dari sudut keilmuannya, dari sudut adabnya, dari sudut tingkah lakunya. Moga-moga dengan perubahan-perubahan yang disampaikan, moga-moga dapat memberikan kebaikan lah kepada negara kita insya-Allah ya. Alright. Jadi kita base di Melaka tuan-tuan. Jadi tak ada masalah lah kalau sekiranya nanti mungkin satu hari nanti kita dapat bersua muka di Kuala Lumpur, di tempat tuan-tuan sebagainya. InsyaAllah moga ada peluang nanti kita bertemu muka ya, bertemu bersua muka insyaAllah. Baik, jadi ya, untuk hari ini tuan-tuan kita akan bincangkan berkaitan dengan satu perkara yang sangat penting, iaitu bagaimana untuk kita menguruskan stres ya. Dia tulis pengurusan stres 2026. Tapi stres ni bukan tahun 2026 saja. Dia datang daripada lama lagi. Sejak kita kecil lagi sampailah nanti di akhir hayat kita. Stres merupakan salah satu fitrah kehidupan kita. Sebab dalam Quran kita dinyatakan sesungguhnya manusia itu dilahirkan dengan keluh kesah. Ketika dalam keadaan gembira, dia mungkin dalam keadaan kedekut. Bila dalam keadaan susah, dia banyak mengeluh. Maka itu ada tanda fitrah kita sebagai seorang manusia. Dan ia merupakan salah satu respon kepada diri kita sendiri sebenarnya. Dalam keadaan kita rada tertekan, maka kita ada tindakan yang kita namakan sebagai to fight or to flight. Sama ada untuk melawan ataupun melarikan diri sebagai salah satu mekanisme pertahanan diri, mekanisme bagaimana kita untuk menyesuaikan diri dalam bentuk keadaan, menyesuaikan dalam keadaan-keadaan yang mungkin tidak memberikan keselesaan kepada kita insya-Allah. Alright ya. Baik. Jadi untuk permulaan, sebab saya tak nampak tuan-tuan di alam nyata ini, saya cuma boleh komunikasi dengan tuan-tuan di alam bunian saja secara ruangan chatting. Jadi saya nak minta untuk tuan-tuan tulis dekat ruangan chatting. Boleh ke? Tuan-tuan punya keadaan pada hari ini. Boleh ke? Adakah tuan-tuan gembira, ada keadaan sedih, kecewa, apa sahaja yang tuan-tuan rasa pada pagi ini, bosan, tuan-tuan boleh catatkan dekat ruangan chatting. Tak ada masalah ya. Tuan-tuan jangan risau, kita punya kursus ini tidak ada kaitan dengan kedudukan pangkat dan sebagainya. Maka jawapan yang tuan-tuan berikan juga sebenarnya tidak akan memberikan apa-apa kesan pun ya. Cuba kita nak tahulah situasi tuan-tuan pada hari ini sebagainya. Saya ni hari ini dalam keadaan mengajar, tapi saya ni ada pesakit gaut. Jadi pagi ni nampak kaki belaki saya dah berdenyut pagi ni ya. Jadi menandakan biasa kalau kita geng-geng gaut ni kita panggil kita geng-geng seret.
Serit kaki kan, biasanya gitu. Tapi walaupun kakinya gaut, tapi tetap gembira. Boleh? So, saya nak minta untuk tuan-tuan nyatakan dekat ruangan chatting, tuan-tuan punya perasaan pada hari ini. Gembira, rasa tenang, rasa happy, apa saja yang tuan-tuan mampu coretkan dekat ruangan chatting. Boleh ke? Sebab saya tak mampu untuk lihat wajah tuan-tuan, jadi sekurang-kurangnya kita boleh komunikasi di alam gaib ini secara dekat ruangan chatting. Boleh ke? Alright, jom dipersilakan. Kita dah, nanti saya baca-baca sikit ya. Tuan-tuan yang ni kita ada Cik Kamariza Hisham ya, Saleh sihat dan gembira, alhamdulillah, segar dan happy. Oh, kat Melaka ni hujan ni. Jadi kita dalam keadaan mood best lah kan. Alright, happy, gembira, bersyukur, alhamdulillah, tenang. Yang lain tuan-tuan? Yang lain? Yang lain yang maksudnya saya mohon juga sebab yang mana yang belum respon, kita belum respon supaya saya sahkan yang walaupun tuan-tuan di alam bunian saya tak nampak tuan-tuan, kita boleh berkomunikasi. Oh, dread ya. Alright, gembira. Lagi tuan-tuan. Silakan. Yang lain, saya bagi satu minit lagi. 1 minit ya. 1 minit lagi. Dipersilakan. Saya nak tengok respon tuan-tuan ya. Cik, Cik Arif risau pasal apa Cik Arif? Tenang saja ya. Tidak serius sebab tengah sakit mata. Okey, alhamdulillah. Tak apa puan. Sakit mata tak sakit macam gaut. Itu maksudnya kita lebih bersyukur ya. Alhamdulillah sihat, tenang ya. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan ya. Tuan-tuan jangan terkejut suara saya macam Chef Wan. Walaupun wajah tak macam Chef Wan, tapi suara ialah Chef Wan. Jadi ini bukan rancangan masakan bagi yang mungkin on saja kita punya training ini guna device yang pelbagai. Suaranya memang macam Chef Wan. Maklumlah pasal saya punya neneknya Cina. Jadi mungkin ada kaitan dengan Chef Wan lah kot kan. Chef Wan juga ada keturunan Cina-Cina. Jadi saya pun neneknya Cina. Jadi mungkin suaranya sama dengan Chef Wan, insyaAllah. Alright, baik ya. Baik, terima kasih tuan-tuan di atas respon ya. Jadi pada hari ini, seperti bagaimana yang kita nyatakan, kita akan ceritakan berkaitan dengan bagaimana untuk menguruskan stres ya. Stres ni macam kita introductionkan tadi, ianya sudah pastilah tidak dapat dihilangkan. Yang kita faham ya, stres tidak dapat dihilangkan. Sebab ia merupakan satu fitrah kita. Sebab kalau tak ada stres ni, manusia ni mungkin tidak ada kemahuan kehidupan dari sudut melawan ataupun melarikan diri ataupun untuk memenuhi keperluan-keperluan yang sepatutnya diperlukan ya. Jadi stres tak boleh dihilangkan. Tapi kita boleh menguruskan punca-punca stres dan apa yang kesannya yang terjadi kepada diri kita. Maka itu perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini insya-Allah tuan-tuan ya. Alright, jadi kita tak nak banyak buang masa, kita mulalah sesi kita ini seperti biasalah. Sesi ini kita mulakan dengan yang pertama. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada Nabi junjungan besar kita, baginda Nabi SAW, dengan niat sentiasa dan selama-lamanya berhubung-hubungan kembali rohani kita dengan rohani baginda Nabi SAW. Kena doa tuan-tuan ya. Ini yang saya diajar oleh Yang Bahagia Ustaz Dr. Ahmad Fakhur Razi Ahmad Zabidi, pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia di Fakulti Al-Quran dan Sunnah. Beliau menganjurkan acara doa yang wajib kita doakan supaya tenang jiwa, tenang hati, iaitu doa yang pertama, doa sentiasa terhubung rohani kita dengan rohani baginda Nabi SAW. Jadi Al-Fatihah yang pertama tadi kita hadiahkan kepada baginda Nabi SAW. Spesifik niatnya dengan niat moga sentiasa dan selama-lamanya berhubung-hubungan kembali rohani kita dengan rohani baginda Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihah yang sama kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Kita hadiahkan juga Al-Fatihah kepada semua para guru-guru kita. Tak kiralah guru tersebut dalam bidang apa, sama ada hal-hal berkaitan dengan pekerjaan, hal-hal berkaitan dengan keduniaan, tapi apatah lagi guru-guru yang membimbing rohani kita untuk bersalik sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hadiahkan kepada semua para guru-guru kita ya, insya-Allah. Yang keempat, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada kedua bapa dah, kepada suami, pada isteri, kepada anak-anak dan semua zuriat keturunan kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara mara kita, pada hashtag orang yang tak suka kita, orang cucuk belakang kita, dan kepada semua umat baginda Nabi SAW
Wasallam. Kita doakan semua. Moga-moga dengan sebab syafaat Nabi SAW, semuanya dalam keadaan baik-baik dan baik insya-Allah. Itu yang Fatihah yang pertama. Kita akan buat langsam nanti ya. Yang kedua, selepas kita Al-Fatihah, kita baca bismillah berulang kali. Moga-moga sentiasa dalam setiap hembusan nafas kita memandang kita yang Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingat tuan-tuan ya, apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita tetap dalam kasih Tuhan. Tidak ada perkara yang dinamakan sebagai murka Tuhan. Tidak ada. Murka Tuhan, kata para guru kita, murka Tuhan ketika di akhirat saja. Tapi selagi ada berbaki sisa umur dunia ini, tetap segala perkara yang terjadi dalam dunia ini, semuanya dengan kasih Tuhan. Itu kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan ingat pesanan saya ini ya. Sebagaimana saya dipesan oleh guru-guru saya, cikgu-cikgu yang mengajar saya, apa jua yang berlaku, ingat Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi itu kita bacalah berulang kali. Yang ketiga, kita istighfar sama-sama. Moga-moga Allah berikan kita keampunan zahir dan batin, jasmani dan rohani, dibersihkan kolam jiwa kita daripada mazmumah. Moga-moga diganti dengan mahmudah insya-Allah ya. Jadi itu antara perkara yang memberi ketenangan kepada jiwa, iaitu dengan kaedah sebagaimana dianjurkan oleh para ulama kita, iaitu dengan banyak-banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah SWT ya. Yang keempat, kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kalau ikut dalam skrin saya ni yang saya kongsikan pada tuan-tuan, saya kongsikan selawat Naziyah ataupun selawat Tarfijiyah. Tapi tak ada masalah. Ikutlah selawat Mahdi yang tuan-tuan nak baca. Yang penting bila kita selawat itu, kita hadirkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Moga-moga dengan cinta Nabi yang kita harapkan itu, Allah makbulkan semua doa-doa kita. Allah sembuhkan mana yang sakit. Allah berikan ketenangan kepada semua jiwa-jiwa kita, bagaimana yang gusar dan sebagainya. Allah berikan jalan keluar daripada setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, dan semuanya Allah permudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat insya-Allah, dengan asbab kita berselawat kepada baginda Nabi SAW dengan penuh kecintaan. Yang kelima, kita tahlil la ilaha illallah. Moga-moga setiap ucapan tahlil itu kita tekadkan dalam kalbu, dalam hati kita, segalanya milik Allah SWT. Dan last sekali haqalah, kita harapkan segala kebaikan yang Allah limpahkan kepada orang-orang yang Allah kasih, Allah limpahkan juga kepada kita semua, kepada kedua ibu bapa, kepada para guru kita, kepada suami kita, pada isteri, anak-anak dan semua zuriat keturunan, pada rakan-rakan sekerja kita, dan akhirnya pada semua umat baginda Nabi SAW. Ini bagi yang beragama Islam. Bagi yang bukan beragama Islam yang bersama kita pada hari ini, tuan-tuan ikutlah kaedah dan kepercayaan masing-masing insya-Allah. Jom sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. 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 Allahumma salli. Allahumma salli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, alhamdulillah, syukur tuan-tuan. Jadi itu antara mukadimah yang kita doa. Moga-moga sesi kita ni dalam keadaan baik. Kata cikgu saya, kau bagus bandia cakap macam mana sekalipun, yang bagi faham, yang bagi jalan keluar, semuanya datang daripada Allah SWT dengan syafaat Nabi SAW. Jadi kita mulakan sesi ini, moga-moga ada keberkatannya insya-Allah. Tuan-tuan, amalan ini saya terima sebagaimana saya nyatakan tadi daripada yang bahagia Ustaz Dr. Ahmad Fakhur Razi Muhammad Zabidi ya, fakulti di UKM, pengajian Quran dan Sunnah. Jadi saya juga diizinkan untuk memanjangkan kepada tuan-tuan ya, bagi yang mana sudi. Jadi tuan-tuan bolehlah mengambil amalan ini bersama-sama diamalkan ya. Jadi cuma biasanya
kalau ikut yang saya disampaikan, kita amalkan setiap kali lepas kita solat. Maksudnya lepas solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib, isyak kan. Right? Jadi ini antara amalannya. Jadi saya juga ingin memanjangkanlah juga kepada tuan-tuan mana bersudi. Moga-moga dengan asbab amalan yang sedikit ini Allah berikan kita uh, uh, hati yang tenang hati yang tenang dipenuhi dengan nur bagi Nabi SAW insya-Allah ya. Jadi mana yang sudi bolehlah snap ke sebagainya, boleh jadikan sebagai amalan untuk setiap kali lepas solat. Cumanya kalau amalan yang saya terima waktu lepas solat subuh dan isyak saja yang panjang sikit, iaitu kita akan tambah tahlil tu 100 kali. Bagi waktu biasa tahlil tu 13 kali sahaja. Begitulah yang saya dipanjangkan, jadi saya juga diizinkan untuk memanjangkan kepada tuan-tuan ya. Alright, jadi mana yang sudi boleh sebut dalam hati saya menerimanya amalan ini bersama insya-Allah. Alright, jadi atas sebab itu kita baca sekali lagi Al-Fatihah, moga-moga ada keberkatannya bagi yang beragama Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Baik tuan ya. Bila kita cerita pasal pengurusan stres ya, right? Ramai yang kata kita semua dah faham dah Cik Zul bagaimana untuk kita menguruskan stres. Kan pastinya gitulah kan. Sebab kita ni ada kebolehan yang bukan sebagai coping skills untuk menguruskan kalau kita hadapi tekanan-tekanan dan sebagainya, bagaimana untuk kita uruskan. Dan saya amat pastilah kalau tuan-tuan sendiri yang bila dalam faktor pekerjaan ataupun dalam suasana pekerjaan yang menekan dengan KPI, dengan masalah bos kita, masalah rakan sekerja, masalah pelanggan-pelanggan kita, kita mungkin ada kebolehan mekanisme untuk bagaimana untuk kita menguruskan tekanan ya. Dan dia bergantung kepada individu masing-masing lah, dia tak sama. Tapi tuan-tuan jangan terkejut ya, yang ada orang dalam dunia ini yang tak reti bagaimana untuk menguruskan tekanan. Jelayan saja ya. Sehingga sampai satu masa diibaratkan belon yang kita tiup itu pecah. Tuan-tuan bayang simple saja ya. Stres ini ibaratnya setiap daripada kita ada satu belon yang kita tiup ya. Maka bila dalam keadaan tekanan itu berlaku, belon itu berkembang. Jadi kerja kita dinamakan sebagai coping skill itu adalah bagaimana untuk kita menguruskan supaya belon itu kempis kembali. Kempis kembali. Jadi kita datang kerja, kembang belon tu. Yalah, tempat kerja adalah tempat peperangan. Ya, sebab kita memang dibayar untuk menyelesaikan masalah, kita memang dibayar untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di tempat kerja, maka sudah pastilah bila kita datang di tempat kerja itu, tekanan itu pelbagai. Datang daripada pelbagai arah ya. Terutama bila tuan-tuan dalam sektor korporat di SME Corp dan sebagainya kan, sudah pastilah banyak tekanan-tekanan yang berlaku ya. Alright, jadi balon itu kembang ya. Kembang. Sebelum datang kerja, menghadap jam pula. Bila jam tu kembang juga dengan macam-macam faktor, aksiden berlaku lah kan, kembang balon tu. Kemudian datang ke pejabat, kembang lagi balon tersebut kan. Alright. Jadi kerja kita bagaimana untuk kita kempiskan supaya jangan tuan-tuan pecahkan balon tersebut secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ini dinamakan sebagai pengurusan stres atau pengurusan tekanan yang dianjurkan oleh semua yang mengajarkan hal-hal yang berkaitan. Jadi saya minta untuk tuan-tuan kena ada kebolehan coping skill tu untuk menguruskan. Tapi tuan-tuan, ada orang yang tak reti. Sebab tak reti maksudnya mungkin dia dari sudut kesedaran tu tak ada. Itu namanya unconscious incompetence. Dia pun tak tahu apa yang sepatutnya dia tahu. Sehinggalah mungkin hari inilah mungkin dia datanglah ke kelas kita ni, walaupun kelasnya secara percuma yang kita buat pada banyak organisasi, supaya ada kesedaran jangan pastikan belon itu pecah. Oh kan, ya, kita cakap tadi, tapi kerja belon itu kembang. Sampai tempat kerja belon itu kembang. Dengan harapan pulang petang nanti kepis. Tapi dekat rumah lah pula isteri merajuk, suami buat hal,
kembang belon. Suami baik, anak baik, suami baik, isteri baik, anak lah pula buat hal kembang lagi belon kan. Jadi suami tak apalah. Suami boleh larikan diri dengan alasan nak pergi ke masjid untuk solat maghrib kan. Tapi tujuan dia untuk larikan diri daripada rumah. Sebab tujuan untuk kepiskan belon. Pergi ke masjid, kembang pelik belon. Sebab apa? Gaduh pula dengan tok siap macam-macam kan. Menyebabkan tuan-tuan, belon itu berkembang dan akhirnya sampai tahap pecah. Yang tu yang kita sangat-sangat risau dari sudut orang yang pengambil hal-hal berkaitan dengan psikologi ini, risau sebab bila belon itu pecah sudah pasti ia memberikan kesan yang kepada fisiologi tubuh badan, memberikan kesan kepada hal-hal berkaitan dengan minda kita, dan bila kita dalam keadaan tidak elok, kita juga dirisaukan memberikan kesan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, ahli-ahli rakan sekerja kita, para pelanggan kita dan siapa saja yang berhubung kait dengan kita ya. Jadi sebab itu penting walaupun sesi kita ni tak panjang, sekurang-kurangnya ada sedikit kesedaran daripada kita tak sedar kepada kita sedar. Nanti dalam sesi ini kita akan ceritakan lagi hal-hal berkaitan dengan pengurusan tekanan, pengurusan stres sebagainya, sehingga sekurang-kurangnya berdapatlah kita sebagai conscious competence. Sekurang-kurangnya ada minimum kompetensi. Kalau kita rasa kita dah ada sedikit tekanan, maka bagaimana ataupun belon itu sedang berkembang, bagaimanakah usaha-usaha kita untuk kempiskan belon itu kembali. Itu usaha kita, ikhtiar kita. Itu yang kita mulakan tadi dengan doa, dengan istighfar, dengan selawat, dengan tahlil, dengan hauqalah. Moga-moga Allah berikan kita ilham-ilham yang baik supaya dalam apa jua keadaan yang kita hadapi, tak kisahlah sama ada perkara tersebut datang daripada kita sendiri ataupun datang daripada luar daripada diri kita ataupun environment kita ataupun apa sahaja yang mendatang, right? Dapat kita uruskan tekanan itu supaya dapat kempiskan belon tersebut. Sehingga apa? Sehingga dinamakan sebagai unconscious competence. Kita jadi skills yang kita sentiasa buat. Bagi yang sentiasa yang saya rasa, Cik Zul, saya dah biasa uruskan stres saya, itu maksudnya tuan-tuan dah di tahap menguruskan stres dalam di tahap unconscious competence. Maksudnya perkara-perkara rutin yang kita buat. Tak perlu kita fikir-fikirkan. Ibarat macam kita bawa kereta dah tuan-tuan. Bila kita bawa kereta tu, kita dah tak fikir dah macam mana nak bawa kereta. Kita dah tahu dah automatik. Kalau yang boleh bawa kelas, boleh bawa kelas. Yang boleh auto saja. Kita dah tak payah fikir dah. Nak tekan brake tu kaki mana, nak naikkan signal tangan mana. Kita tak payah fikir dah. Semuanya secara auto. Itu dinamakan sebagai unconscious competence kita harapkan ya. Sebab apa? Antara indikator yang paling mudah ya. Tuan-tuan. Kalau kita dalam keadaan tenang, gembira dan sebagainya, kita mudah senyum. Sebab tu saya tanya tadi, introduction, sebab saya tak nampak reaksi wajah tuan-tuan. Adakah tuan-tuan dalam keadaan senyum ke? Adakah tuan-tuan dalam keadaan marah ke? Sebab dalam konteks kita membaca wajah, apa yang tindakan di wajah ataupun expression kita, kita boleh memahami sama ada orang tersebut gembira ataupun tidak sebenarnya. Antara bidang yang saya belajar sungguh-sungguh adalah berkaitan dengan body language. Belajar sungguh-sungguh. Right? Jadi kita adalah sedikit skills membaca wajah, membaca gesture, membaca dari sudut keterbukaan dan perkara-perkara yang mungkin tuan-tuan menutup dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat. Tapi bila kita tak nampak tuan-tuan, jadi itu yang kita minta tanya sedikit respons lah. Apakah mood tuan-tuan pada hari ini. Dan saya sangat gembira ya. Kebanyakan kita dalam keadaan yang nyatakan gembira. Cuma ada seorang je, Tuan Arif kata dread kan. Dread mungkin sama ada kerjasama apa yang mungkin saya pun tak pastilah. Alright, mungkin bergurau dan sebagainya. Dalam keadaan segar dan sebagainya lah. Alright. Jadi indikator yang paling kecil ya untuk kita lihat adalah tuan-tuan mudah senyum ke tidak. Alright. Jadi saya nak minta, walaupun saya tak nampak wajah tuan-tuan, saya ni macam ibaratnya kalau dekat office ni, office pula kita tak ada orang hari ni, right? Sebab kebanyakannya keluar untuk sesi training yang lain, right? Saya nak minta untuk tuan-tuan senyum, boleh ke? Saya kira 1, 2, 3. Tuan-tuan berikan saya dengan senyuman yang paling manis depan skrin. Kalau yang ikut melalui telefon, mobile phone masing-masing, senyum seorang-seorang. Kita gila sama-sama. Saya kat office cakap seorang-seorang. Kalau orang yang tak nampak, yang tak tahu apa yang sedang berlaku, kata saya gila. Saya nak juga tuan-tuan dianggap gila sebab senyum seorang-seorang. Boleh ke? Siapa yang tak senyum, kita ada denda. Dendanya esok pagi jerawat batu tengah-tengah naik kat hidung sebab tak ikut cakap cikgu. Boleh ke? Alright. Jadi saya kira 1, 2, 3. Berikanlah saya dengan senyuman yang paling manis yang termampu. Boleh ke? Alright, ready? 1,
Dua, tiga. Walaupun saya tak nampak ya, saya ada skill. Okey. Okey, senyum-senyum. Kak Atun, Kak Siti kita, Abang Syafiq kita. Alright, Kak Mazira, Nabila senyum semua. Alright, okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak ya. Ya tak ya tuan-tuan senyum tu, tapi layan sajalah ya. Bila saya minta senyum ya. Tapi kalau saya berhadapan dengan tuan-tuan, mungkin terlihatlah wajah-wajah senyuman yang manis-manis tu ya. Alhamdulillah ya. Sebab senyum tu penting. Pertama, kenapa senyum tu penting ya? Bila kita senyum tuan-tuan, otak kita ni akan rembeskan antara hormon-hormon kegembiraan. Antara hormon kegembiraan kita adalah hormon yang dinamakan sebagai hormon endorfin. Hormon kegembiraan ni ada beberapa tau. Antaranya endorfin. Yang seterusnya serotonin. Ada lagi hormon yang dinamakan sebagai dopamin. Tiga-tiga hormon ni hormon kegembiraan. Jadi senyum antaranya bila kita senyum, otak akan mentafsir kita gembira, otak-otak ni akan bertindak, maka otak akan mentafsir kita gembira, maka dia mengeluarkan hormon endorfin. Kuatnya hormon endorfin ini boleh membawa kepada kegembiraan kepada kita seakan-akan kalau sekiranya tuan-tuan nak ambil dadah. Ambil dadah. Ni sensitif lah sahabat ni. Tapi data ni, sains ni sahabat saya kongsikan di USIM. Sebab dia buat banyak kajian bagian hal dadah dan sebagainya. Dia kata, Zul, bila manusia itu ambil dadah, dadah itu akan rangsang otak. Antara hormon yang keluar bila ambil dadah itu adalah endorfin. Tapi ini tidak menjadikan alasan untuk tuan-tuan ambil dadah ya. Ini jangan pula. Habis kelas kita 2 jam ni, tiba-tiba nanti kan usia bagi telefon kita, Cik Zul, saya nak maklumkan lah Cik Zul, lepas kita punya peserta kita selama 70-90 orang ni, yang dengar kita punya ceramah ni Cik Zul, tiba-tiba ambil dadah pula. Sebab alasannya nak keluarkan hormon endorfin. Bukan. Maksudnya gitu. Problem orang yang ambil dadah tuan-tuan, disebabkan dadah itu merangsang otak untuk keluar endorfin. Problemnya apa? Bila tak ambil dadah, otak dah tak nak keluar endorfin itu. Ini ceritanya. Jadi bila endorfin itu tidak keluar, badan dalam keadaan kehausan hormon kegembiraan. Maka lawan bagi gembira tertekan. Lawan bagi gembira keadaan marah. Itu bukan perkaranya. Alright? Jadi itu hal-hal berkaitan. Jadi bila tak dapat dadah tu dia akan stres, tertekan dan sebagainya lah. Maka akan berlakulah tindakan-tindakan di luar kawal. Jadi sehubungan dengan itu jangan ambil dadah, senyum saja. Tuhan bagi dah secara semula jadi. Tuan-tuan senyumlah sebanyak-banyaknya. Sebab tu kita disuruh bagi salam. Assalamualaikum. Sebab Assalamualaikum tu ada huruf sin. Sin wajib senyum. Kalau kita belajar Iqra kan, alif, ba, ta, sin kena senyum. Kalau sod kena muncung. Sebab tu bagi salam tak boleh guna huruf sod. Assalam tak boleh. Mesti dengan senyum. Assalam dengan huruf sin. Jadi bila kita senyum, confirm otak kita mentafsir kita gembira. Nah, soalan seterusnya. Kepada saya orang tanya kan, Cik Zul, habis Cik Zul kalau senyum tu tak ikhlas macam mana? Senyum tu tak ikhlas. Very good question saya kata kan. Senyum tu tak ikhlas. Dia senyum. Dalam hati kan. Ini inverted comma ya. Bahasa dia kasar. Sebab saya ni orang Melaka, saya minta maaf ya. Bahasa kat orang Melaka ni dia cakap dulu baru fikir. Ibaratnya ya, senyum tapi dalam hati mampuslah kau. Itu maksudnya. Itu ibaratnya. Itu perkataan tu tak baik lah. Tapi itu yang nak bagi faham senyum tak ikhlas. Ataupun dalam hati macam tu. Tapi dekat luar senyum. Macam mana Cik Zul? Keluarkan hormon endorfin tu. Lama juga saya fikir. Sampailah saya dapat jawapan. Jawapan dia, alright, jangan risau. Hati dekat belah mana tuan-tuan? Hati kita dekat belah jantung. Ni hati kita, heart kita kan, jantung. Alright, bukan liver tau. Alright, cuma kita kena faham liver tu hati. Tapi hati yang dimaksudkan yang berkata-kata, yang mengawal emosi kita kebanyakannya, sebenarnya dinamakan di kalbu. Kalbu tu di mana? Di bawah jantung kita ya. Alright, jadi di situ. Jadi hati kita di situlah. Alright. Jadi ikhlas tu kat mana? Ikhlas kat akal fikiran ke ikhlas kat hati? Jadi saya minta tuan-tuan jawab dekat kita punya chatting. Ikhlas dekat mana tuan-tuan? Dekat hati ke dekat akal fikiran? Dekat hati ke dekat akal? Ikhlas dekat mana? Okay, ya? Jadi semua jawab betul lah. Alhamdulillah tuan-tuan semua ada hati masing-masing kan? Jadi tahu. Jadi ikhlas tu di hati, bukan di akal fikiran. Maka sebab hati kita dekat jantung, tidak ada masalah. Alright? Jadi kalau tuan-tuan tak ikhlas, senyum pun no problem sebenarnya.
Sebab otak akan mentafsirkan kita gembira. Ni cerita dia. Maka sebabkan dengan itu, datanglah kerja walaupun tuan-tuan rasa balon tu berkembang, tuan-tuan rasa hidupnya penuh tekanan dan tuan-tuan menyampah sebenarnya datang pejabat itu sebab macam-macam hal dan sebagainya, tetap datang dengan penuh senyuman keterujaan. Ya? Sebab apa? Walaupun kita kata kita macam berlakon-berlakon, macam puan kita ada senyum tu sedekah Cik Zul. Ya, betul-betul. Alright. Okay. Tuan Kamarizal Hisham kata senyum itu sedekah. Ya, betul. Alhamdulillah. Alright. Dia sebenarnya membantu diri kita. Alright. Jadi otak kita akan keluarkan hormon endorfin, kita akan rasa gembira. Dan sebagaimana Cik Kamal kata senyum itu sedekah, sudah pasti bila kita senyum, kita akan juga menggembirakan orang lain. Boleh tuan-tuan ya? Datanglah kerja dengan penuh senyuman walau bagaimanapun. Alright ya, walau bagaimanapun keadaan kita. Orang tak tahu apa yang terbakar di dalam. Kalau macam Menjang Karam Singh Walia kata, dia barang saya ni ex UPM. Alright, Karam Singh Walia apa UPM, kita sesama alumni. Kalau kita dengar cerita Karam Singh Walia ni, dia selalu beritahu kan, dia kata hati ni penting. Tapi kalau hati ni marah, kalau kita tunjukkan muka yang senyum pun, orang tak tahu. Alright, jadi kita boleh sorokkan. Sebab orang nampak apa yang kita tunjuk sahaja. Yang di dalam ni, dengan harapan bila kita tunjuk yang baik, orang lain gembira, maka kita juga akan gembira. Alright, jadi semua orang saya yakin tuan-tuan berjaya senyum. Saya ada kes tuan-tuan, saya mengajar askar payah senyum rupanya. Saya dalam satu ruang ceramah, kita minta senyum. Tuan-tuan senyum boleh ke? Boleh tak Cik Zul? Tak ada masalah. Cik Zul kira saja. Kami ikut arahan saja Cik Zul. Alright? Jadi saya pun bagilah arahan. Okay, tuan-tuan kita senyum sama-sama ya. Senyum yang paling manis. Alright? Jadi kita pun kiralah. 3, 2, 1, senyum. Rupanya nak senyum susah sekarang tuan. Dan dia dapat gerak-gerak pipi je. Dia gerak pipi je kan. Sebab apa? Sebab payah senyum. Sampai saya tanyalah tuan-tuan, pasal apa payah senyum? Cik Zul, kami ni askar. Askar ni Cik Zul kena garang. Tengok misal gulung-gulung kan. Right kan? Pegawai warren dan sebagainya kan. Askar memang kena garang. Cik Zul bayangkan kita nak perang Cik Zul. Contoh perang Kalahat Datu. Kejar pengganas sambil senyum. Macam mana keadaan Cik Zul? Dia kata betul lah. Kan? Takkanlah berperang senyum. Tapi dalam keadaan ni tak perang. Kan? Jadi kena banyaklah senyumnya. Supaya dalam keadaan bila banyak senyum, hati gembira, otak akan keluarkan hormon-hormon kegembiraan. Alright Dan ikut fakta juga, semua orang boleh senyum. Tak ada orang tak boleh senyum kan? Alright. Walaupun berbeza-beza jantina. Kalau tuan-tuan tengok dekat slide ini merupakan data daripada kajian antropologi. Kajian mengenai manusia. Kajian mengenai manusia ni pelbagai lah. Ada yang contohnya mengira hal berkaitan dengan perkataan yang diucapkan seharian. Contohnya kan? Right. Lelaki dikatakan bercakap satu hari perkataannya 13,000 ke 15,000 perkataan sehari. Itu lelaki. Right. Perempuan banyak ke sikit? Sudah pastilah perempuan lebih. Sebab perempuan selalu dituduh sebagai kuat beliti dan sebagainya. Tapi adakah salah perempuan? Tak. Kalau ikut data pun, memang mengatakan perempuan bercakap sehari lebih banyak daripada lelaki. Kalau ikut bacaan yang saya baca, ada yang sampai 23,000 ke 25,000 patah perkataan sehari. Jadi banyaklah. Bezalah 15,000 dengan 23,000 tu jauh juga bezanya kan. Alright, itu jadi itu contoh antara kajian antropologi. Senyum pun dia orang kira tuan. Senyum cuma bab senyum ni dia tak banyak ribu-ribu lah. Senyum ni tak banyak. Lelaki, kalau ikut datanya tak banyak secara puratanya. Ini secara purata. Bukanlah pukul rata semua lelaki begitu. Ini namanya secara purata. Secara purata maksudnya lelaki campur askar tadi yang susah senyum, campur geng-geng SME Corp, campur semua lagi yang terlibat, kira-kira tambah tolak dapat 8. 8 okay? Dapat 8. Jadi kalau contohnya abang Joe kita kan, abang Joe kita kira, aku senyum lebih 8 kali, adakah aku ni lelaki sejati? Bukan maksudnya begitu ya. Dia secara puratanya, bukan pukul rata. Perempuan banyak tak perempuan? Perempuan 60 kali sehari. Banyak kan? Sebab memang begitulah sifat perempuan. Tapi kalau bayi tuan-tuan, lagi banyak senyum. 500 kali sehari. Banyak sungguh kan? Sebab tu buat lawak. Saya ada anak 3 tahun. Kemudian ada pula anak-anak buah yang lebih kecil. Buat lawak apa saja dia gelak dan gembira. Kita pun gembira. Kita gembira bukan sebab lawak kita tu lawak sungguh. Kita gembira sebab dia ketawa. Kita gembira sebab dia senyum. Sebab apa ya? Sebab bukan kita ni pak lawak.
Tapi sebab kuota dia banyak, 500 kali sehari. Jadi buatlah lawak apa saja, memang mereka akan ketawa lah. Cak saja kan, dia happy. Kalau kita dah tua-tua je, tiba-tiba tuan-tuan keluar kat pejabat, tiba-tiba ada orang cak kita, kita nak tampal saja. Right, ya? Tapi kalau dengan bayi, tak ya. Tapi semua orang boleh senyum. Jadi kena murahlah dengan senyuman tuan-tuan sebanyak-banyaknya ya. Alright, walaupun kota kita tak banyak sebagai seorang lelaki, ingat ya, senyum. Kalau tuan-tuan pula jadi bos dekat pejabat, wajib kena lebih banyak senyum daripada orang lain. Kena wajib. Kenapa ya? Sebab kita ni sebenarnya selalu menjadi punca kepada stres dan tekanan kepada orang-orang lain. Ni bos ni cerita dia. Yalah, sebab bos memang sifatnya begitu. Memang bos dibayar untuk memberikan tekanan kepada orang lain. Atas sebab apa? Sebab untuk memenuhi objektif, memenuhi visi dan misi organisasi dan memastikan segala strategi yang kita jalankan itu dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Maka kita kena goncang kapal yang dalam keadaan bertenang saja. Kita kena goncangkan pokok-pokok yang mana kita rasakan perlu diambil tindakan. Maka disebabkan itu, tuan-tuan kena datang kerja dengan penuh gembira, tuan-tuan kena datang kerja dengan penuh senyuman. Sebab apa ya? Sebab semua anak buah kita sentiasa intai kita. Sentiasa tengok kita. Saya selalu beritahu pada bos-bos kita, tuan-tuan kena faham, orang bukan intai kita punya fizikal saja. Anak-anak buah kita ni intai sekali. Parking kita pun dia tengok. Kan? Dia datang kerja, dia intai dulu parking bos. Bos ada tak? Bos tak ada. Happy. Menggembirakan. Kenapa berlaku begitu ya? Sebab kita, macam saya cakap lah, sebab kita memang berfungsi untuk menggerakkan segala perkara. Jadi bila nak menggerakkan itu akan menyebabkan orang keluar daripada comfort zone mereka, maka mereka akan ada sedikit tekanan. Jadi sehubungan dengan itu, bos-bos lagi wajib banyak senyum. Supaya bila kita banyak senyum, ada kemungkinan kita pun gembira dan orang lain juga gembira. Saya teringat lagi tuan-tuan ya, ketika saya berkhidmat dulu ya dengan syarikat Philip Morris International, kita ada seorang presiden nama dia Tony Snyder. Saya ingat lagi ya. Mr. Tony ni tuan-tuan kalau datang ke pejabat dia akan greet orang dengan bos. Good morning Mr. Zul, big boss. So, kan, dengan penuh senyuman. Dia tu presiden kita, kan? Alright. Jadi bila dia ucapkan pada kita macam tu, kita bergila-gilaman. Gaji tak naik. Alright. Kan, pangkat pun tak naik. Tapi kita happy lah. Sebab dia sambut kita dengan gembira. Dan kita pun, tapi bila kita tahu dia big boss, kita pun balas lah. Good morning Mr. Tony, big boss. Kita happy kan? Happy. Duduk happy. Lepas tu kalau nak mesyuarat, kena marah. Sebab apa? Sebab memang itu kerja dia ya. Alright, jadi datang kerja dengan senyuman. Bos pun banyak senyum, anak buah juga datang penuh senyuman. Dan saya nak test, bila saya pergi ke SME Corp, tuan-tuan ni penuh senyuman ke tidak? Ataupun banyak muka kerek. Muka kerek ni muka belagak. Kerek ni tuan-tuan jangan buat lah ya. muka kerek. Sebab kalau tuan-tuan buat muka kerek depan cermin, tuan-tuan pun tak terima muka sendiri. Right? Maka banyakkanlah dengan senyuman. Sebab apa ya? Sebab ada orang suka dilihat garang. Oh jangan. Itu tidak sepatutnya. Kita boleh tegas, tapi tegas itu atas perkara yang bukan sebagai prinsip saja. Alright? Tapi banyaknya senyum. Waktu tegas kena tegas. Bersungguh-sungguh kita tegas. Tapi bukan sentiasa lah menyebabkan orang tertekan ya. Alright? Jadi alhamdulillah tuan-tuan boleh senyum dengan senyuman yang manis tu menggembirakan. Jangan jadi macam Abang Baskar. Tapi alhamdulillah Abang Baskar kita bila waktu pembarisan, yang sadu tu banyak senyumannya insya-Allah ya. Alright. So untuk warm up tuan-tuan, lepas ni kita akan cerita hal-hal berkaitan. Alright. Kita nyanyi sama-sama boleh ke? Saya tak ada muzik, kita semua acapella saja. Jadi semua orang wajib nyanyi. Dengar suara, sekurang-kurangnya dengar dekat telinga masing-masing. Boleh ke? Setiap kali perkataan senyum, saya nak tuan-tuan tak payah sebut senyum itu, tapi ganti dengan senyuman. Tengok saya buat ya. Tengok saya buat ya. Alright. Tuan-tuan kena terima sajalah, layan saja. Suara Chef Wan menyanyi memang teruk lah. Tapi tuan-tuan terima saja sebab ni bukan pertandingan nyanyian. Jadi kita nak belajar berkaitan dengan bagaimana untuk menguruskan stres dan tekanan. Senyum tak payah sebut, ganti dengan senyuman. Tengok saya buat ya. Ready? 1, 2, mula. Seindah suria yang membawa cahaya. Okay, faham ya? Jadi perkataan senyum, saya tak nak tuan-tuan sebut tapi ganti dengan senyuman. Kita jadi orang gila sama-sama. Senyum banyak kali depan skrin. Boleh ke? Alright, ready sama-sama? Lagu ni saya rasa bagi generasi yang baru, mungkin yang tak tahu, layan sajalah. Tuan-tuan ikut saja. Kalau tak mampu nyanyi, tak ada masalah. Senyum sepanjang kami
nyanyi bersama-sama. Bagi umur-umur 40-an dekat 50-an macam saya ni, alright? Saya rasa tuan-tuan tahu lagu ni dinyanyikan oleh arwah JJ kan. Dulu ini adalah lagu-lagu yang popular dekat TV. Sekarang ni orang dah tak tengok TV lah. Tapi dulu setiap kali iklan TV, tak kira lah TV3 ke, RTM ke dan sebagainya, dia ada lagu-lagu yang selalu keluar supaya kita semua banyak dengan senyuman. Alright, jom sama-sama ya. Lepas tu baru keluar lagu-lagu lain lah, senyum, lagu-lagu hip hop lah macam-macam. Tapi ini lagu versi lama, versi lama. Jom sama-sama nyanyikan perkataan senyum, tak payah sebut, ganti dengan senyuman. Sama-sama buat ya. Sama-sama buat. Siapa tak buat, esok jerawat batu net tengah hidung. Alright. Okay, ready? 1, 2, mula. Seindah suria yang membawa cahaya. Very good. Lah dari hati duniamu berseri. Umpama titian dalam kehidupan. Kuter. Kemesraan menguntung. Chorus. Kepada semua. Oh, kita tengah makan. Teruskan. Amatlah berharga. Membahagiakan. Dengan terjalinlah ikatan. Alhamdulillah. Walaupun hanya tengah makan, dia senyum juga. Yang penting jangan tercekik tulang je. Makan apa? Nasi lemak tu. Sampai hati makan seorang-seorang. Saya seorang je bercakap. Tuan-tuan sambil mendengar program sambil makan. Itu dah keistimewaan khusus secara di alam bunian ini. Alright, baik ya.